Soalan saya, jika hutangnya dah selesai tapi wang untuk laksanakan umrah belum cukup, bolehkah kalau saya bantu dia untuk cukupkan dana untuk dia tunaikan umrah tersebut? Nazar yang seperti ni, nazar yang seperti ini kita panggil nazar mujazah. Nazar mujazah. Mujazah ni maksudnya dia kata, kalau saya dapat begian-begian, saya bernazar buat itu dan ini. Ataupun kalau saya terlepas daripada musibah sekian-sekian, saya akan melakukan itu dan ini. Maka ini namanya nazar mujazah. Apabila telah tertunai hasratnya, yang dia telah gantung nazarnya, maka dia kena tunaikan. Dalam konteks soalan, dia bernazar untuk berumrah. Sekarang ni duit tak cukup dan ada orang yang nak mendanainya. Boleh ataupun tidak? Boleh. Boleh. Tak semestinya menggunakan duit je. Yang penting dia pergi sana buat umrah. Sama ada menggunakan belanja sendiri ataupun menggunakan belanja orang lain. Jelas.